Assalamualaikum. Mana. Ya, tu pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, YouTube channel Aifan. So, hari ni Aifan sedang buat comeback. Cameraman baru, kamera baru. So, hari ni kita nak buat room tour. Let's go! Okay guys, so kita akan startkan dengan meja yang paling nampak saya struggle. Ni, saya tidur pukul 3 lebih. Buku memang dah tak banyak. Sebab apa? Buku semua saya dah selegam. Untuk budak-budak SPM next, ada kertas. Okay, dekat sini pula kita ada bag collection saya. Ni bag, my daily bag, daily basis. Ni bag tak pakai lagi. Ini bag, salah kembang. So ini tempat saya struggle SPM dulu kat sini. Ini pula, ini dipanggil IR Table of Collection. Apa dia? Kita ada Air Monster London Oris tak buka lagi. Kita ada 1, 2. Show off 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so next. Pada siapa yang tak tahu dekat luar sana, zoom sikit cameraman. Majlis Anugerah Ketua Murid. Ifat Izri, YouTuber korang ni adalah seorang ketua murid. Betul tak, Amsyar? Betul. Pak, cameraman satu sekolah, satu kad. Dekat sini pula kita ada kad Thomas Müller. Belakang pula ada Joe Felix. Rare tak rare? Ni pula kita ada album Michael Jackson. Thriller. Kita ada history. Belakang ni kita ada buku official daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad and illustrated by Go. Saya sealkan buku ni sebab rare. Okay, next dekat atas ni tak ada apa-apa, cuma kita nak highlight kan. This is the Holy Grail. Ini adalah Hamilton. Jatuh pula dah. Besar. Tengok dahi dia besar tak? Tengok dahi saya. Kecil je kan? Okay. Ni adalah collection kad F1. Saya ni peminat F1. Saya peminat McLaren. Cameraman peminat Red Bull. Tak salah saya. Ini pula kita ada kad bola tu. Saya dekat mana? Okay. Okay, next kita pergi pula dekat. Okay, kita pergi sini dulu. Ini adalah dipanggil style saya. Ini adalah baju go to saya. Baju di mana hari-hari saya pakai ni seluar. Setiap kali saya keluar, saya pakai seluar. Memang lah weh. Oh, memang kena pakai seluar. Tak, maksud saya, ini seluar yang saya selalu pakai waktu keluar. Hoodie, saya ada 5 hoodie. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hoodie. Saya tak suka pakai baju lengan pendek. Saya suka pakai baju lengan panjang. Terus kat sini pula, ni ada troli tau. Tapi saya letak dalam ni. Allahuakbar. Saya tak nak highlight apa-apa sebab bersepah. Tapi ada jadah. Kita ni kan, saya nak cakap, kita kena solat. Okay. Pada yang tengok, siapa dah solat? Dah solat. Okay, jangan lupa like video. Okay, next pula kita pergi dekat this is my holy katil. Tak pernah nampak kan? Wow. So ni lah tempat saya tidur. Ni saya ada Teddy from Mr. Bean. Ni kita ada Alex from Madagascar. Ni tempat saya tidur, jajak. Siapa nak tidur dengan saya boleh komen kat bawah. Tapi saya tunjukkan, ni kasut saya lah. Okay, kasut Nike saya. Wah, ini saya tak pakai lagi. Saya beli hari tu waktu NES dia. Warna pink tau nampak. Saya ada velcro macam kasut budak-budak kecil. Memang. Wah, nampak? Rare tak rare? Ni kasut basketball lah. Itulah. Kalau boleh nak tanya, kenapa warna pink? Saya minat warna pink. Siapa je tak suka pink? Warna pink. Okay. Dekat sini kita nampak ada Hot Wheels collection. Kalau korang nak tahu sebenarnya saya ni amatlah peminat Hot Wheels. Sangat-sangat gemar dengan Hot Wheels. Okay. So dekat atas ni kita boleh tengok. Yes, topi, collection topi saya. So ini topi kawan saya belanja warna pink. Ini pun nampak warna pink. Saya memang suka warna pink. What the hell? Okay, ni ayah saya beli dekat Jepun. Sebab saya tak pakai tag ni sebab saya tak pakai, dia tak ada. Ini
topi Oscar Piastri nombor 81. Ini pula Hot Wheels pula dah. Topi McLaren. Datang sini tengok ni. Ini guys, saya nak beritahu korang, bilik saya ni sebenarnya bilik idaman setiap lelaki dalam dunia. Sebab apa, kalau korang tengok cara saya susun Hot Wheels ni, huruf apa Amsyah? I. I untuk apa? Ifat. Cameraman memang gaji dia memang mantap. Saya tak nak cerita lebih. Okay, kita pergi dekat last section, iaitu section meja holy. So kau tengok, Ifan, atas meja pun bersepah ada Hot Wheels. Kenapa? Mestilah. Kenapa? Sebab apa? Kalau kita tengok kat sini, saya ada beberapa Hot Wheels. Yang ni yang nak dijual, tapi tak terjual-jual lagi. So siapa yang nak beli, boleh komen kat bawah, cakap saya nak beli. Tapi saya takkan reply sebab saya tak tahu postage. Okay, next pula Hot Wheels yang kawan-kawan saya beli. Okay, ini saya punya patung. Saya ada 2. Lepas tu saya ada collection jam. Ni jam TikTok je sebab lawa. Sama tak? Tak sama. Sama-sama. Jadi guys, korang mesti entertain kan? Sebenarnya saya daripada video ni, saya nak buat video lagi satu, iaitu kalau video ni yang korang tengah tengok ni dapat 25 like. Setuju Hamzah? 25 ke 30? 50. 50? 50. Kalau video ni dapat 30 like, Oh, okay. 30 like, Okay. saya akan buat video pasal Hot Wheels collection saya. Hot Wheels yang rare, Hot Wheels ni. Lepas tu mungkin ada giveaway yang saya dah bagi kat siapa-siapa yang menonton video. Jadi itu saja video saya untuk hari ini. Syukur dan subscribe dan like. Kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.